Pulau Pinang. Dengar tu. Ramai mamak dan mami. Apa dia? Warisan Boria yang dikagumi. Betul. Acara Nescafe Rancang. di hati bersemi. TV3 jangan lupa kami. Ya riba. Ku dengar alunan madu. Selamat menonton Pujaan Muzik Nescafe episod yang pertama, dan melalui rancangan ini kami mencari bintang-bintang karaoke di seluruh Malaysia. Untuk episod yang pertama ini kami berada di utara tanah air, iaitu di Sunway Carnival Mall Seberang Jaya, Pulau Pinang. Dari hari yang pertama lagi begitu ramai sekali yang teruja untuk datang ke uji bakat. Tengok tu, bukan main seronok dia orang. Tapi sekarang ni terimalah co-host saya di Pulau Pinang. Assalamualaikum Pulau Pinang, steady. Hari ini 23 bulan 3 2012. Hari ini bertempat di Sunway Carnival Mall. Seluruh warga-warga Pulau Pinang datang ke sini bagi hadir untuk uji bakat Nescafe Pujaan Hati Sempoi. Syarat-syaratnya ialah beli saja produk Nescafe bernilai RM15 ke atas, anda layak untuk mendaftar bagi memilih lagu-lagu pilihan anda. Terima kasih. Steady. Dan inilah dia barisan peserta yang datang untuk uji bakat di hari yang pertama. Jom kita tengok persembahan mereka ni. Okey ke tak, ataupun so-so je. Tiga malam tanpa bintang dan diriku dihimpi penyesalan. Tentu katakan padamu aku sangat mencinta. Kesedihan ini hanya sehari-hari. Gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada pemikiran. Dah selesai. Dah cakap dah bang. Jangan bang, minum air dulu bang. Jantung nak luruh ni. Bila menjadi barang menjadi. Ada lirik pun boleh silap juga. Okey, untuk isi-isi yang tersayang. Ada isi pula. Untuk isi tersayang dan juga kepada anak-anak serta kawan-kawan yang menyokong saya. Wish me luck di dalam Pujaan Muzik Nescafe kali ini. Ku di halaman rindu, tiada haru. Boleh terkejut pula dengan suara sendiri ya. InsyaAllah lah, kalau lepas tu kira rezeki saya lah kan. Kalau sudah di Komtar saya masuk juga, tapi itu tak Nestle kan, Nestle saya tak tahu lah itu. Nak tengok dia pakai lagu mana. Elok tak? Nampaknya sambutan lebih meriah pada sesi petang di hari pertama uji bakat. Dan mereka ni ada peluang ke peringkat akhir ni? Ingin dimanja, perasaan pun kian tersentuh. Bila rindu ini berlabuh, kata yang dikejar dalam hidupmu, bernalimu kata padamu. Tak ingat lirik lah tu. Tadi dah menyanyi sekali, ni nak menyanyi sekali lagi. Lapar hati punya pasal. Tension flat sikit saya. Dulu tak tahu rasa mana. Sikit sangat. Tadi saya masuk balik, pergi beli Nescafe lagi satu. Lapar hati punya dapat satu lagi nombor. Siapa bilang gadis Melayu tak
tak tahu, kita tengok macam mana. Tadi tak tahu, tadi memang tak confident sangat dapat. Kali ni kita try, insyaAllah okey. Ni masalah kami nak tidur mana tak tahu lah ya Allah Rabbi. Banyak dapat air ni Ayat juga tu lah. balik lah. Jangan duduk mana pun tak tahu, lepak sini je lah. Hati ni dah pedih. Duduk masih berkobar-kobar, tak tahu nak kata apa. Di sesi uji bakat hari kedua, Datang pada sini, habis tu nak buat uji bakat. Tiba-tiba Tiba-tiba tak jadi pula. Aduh, kesian betul lah. Habis tu, masuk dalam tu dah masuk dah. Lepas tu dia cakap dia tunggu sekejap. Dia tunggu sekejap. Habis tu, tak tahu nak buat macam mana. Lala jumpa abang-abang ni semua, abang tu cakap tunggu besok pula. Sebab masa ni saya tidur kat sini dulu kan. Mungkin saya mandi-mandi kat sini juga. Saya akan datang lah dalam pukul 9 tu saya main kat sini lah. Audition. jalan kita daripada Teluk Air Tawar. So abang yang nama abang tu yang tolong kita orang semalam tidur tumpang rumah dia. Ni memang dah salut cabaran lah. Memang dah ready siap dah. Kalau boleh kita orang nak bagi dia naik atas pentas sebab saya memang tak puas sebab sekat masa tadi tu dia masa tak sikit. walaupun dah diberikan peluang, namun pesertanya ni masih tak puas hati dan nak cuba nasib untuk ke peringkat akhir. Lepas tu dia minta lagi untuk nyanyi untuk hari ni. So kita dah tunaikan satu permintaan. Tapi kali ni dia nak menyanyi untuk pentas. Pentas kita dah khaskan untuk malam apa semua. So tak boleh lah nak tunaikan permintaan dia kali ni. Makin ramai yang datang dengan pelbagai imej dan macam-macam ragam. Jangan keliru Diorang ni kembar rupanya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mariani. Saya Mariati. Kami dari Bayang Lepas Piring. Hidup piring. Jom kita tengok apa pula cerita adik ni, no? Umur tak cukup tak boleh masuk. Tak boleh nak masuk. Sedangkan cita-cita lama dah nak jadi penyanyi. Saya sedih sangat. Saya nasihatkan kalau pada saya ni, saya nasihatkan dia jangan putus asa lah. Kan? Mungkin kali ini dia tak ada peluang. Isu ni insyaAllah dia ada peluang lain pula. Setelah 3 hari sesi uji bakat, kini tibalah masa mencari seorang wakil dari Pulau Pinang untuk dibawa ke Grand Final. Ikuti persembahan mereka dan mana satu pilihan juri. Janganlah tambah nubias aku. Okay, so tak sabar untuk saya mengadili semuanya. So I'm sure many will go through. No, walaupun seorang kan. Okay, enjoy. Saya tahu Penang memang sempoi. Tapi siapa yang paling sempoi? Saya ke depa ke? Jom kita tengok bakat-bakat peserta dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Pulau Pinang. Boleh dengar ada suara hangpa semua?
Riuh lagi, ingat lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana datang ke Sunway Carnival Mall Seberang Jaya, Pulau Pinang dan anda di rumah sedang menonton Pujaan Muzik Nescafe. Ini 10 orang peserta sudah pun berada di belakang saya. Tepukan kepada mereka semua. Sebelum kita memulakan sekarang ini, saya nak memperkenalkan dulu barisan juri kita. Yang pertama iaitu Fik. Dan yang kat tengah-tengah tu siapa lagi kalau bukan orang Penang sendiri, orang Tasik Gelugong, iaitu Nurul. Okey, dan yang ketiga pernah menyertai suara 90-an Nescafe. Ya, Kak Adibah Nur, siapa lagi? Dan mereka akan memberikan kritikan ataupun pujian kepada peserta-peserta kita. Baiklah, bagi memulakan kita punya acara pada petang ini, kita akan bersama dengan Nur Azila Muhammad Ibrahim dari Taman Bersatu Kulim dengan lagu Listen dari Beyonce. Azila, certain note hold sedikit flat, a bit pitchy ya. Saya salute dekat awak sebab berani bawa lagu Listen. Saya pun tak berani bawa lagu ni. Dan saya rasa ini satu pilihan yang agak mencabar. Bukan puas hati, puas pada nyanyi. Nyanyian tu mungkin sebab first so nervous sikit, kacau sikit mungkin. Engkau hilang entah ke mana di langit mendung. Saya sangat suka dengan persembahan Cik Abdul Ghani sebab saya tak pernah seumur hidup saya tengok mic stand jadi gitar. Memang lagu tu memang sesuai sangatlah dengan you, okay? Tapi suara tu tak betul-betul warm up. Sebab tu ada sikit tadi pecah kan? Performance tadi tak apa-apa. Baiklah. Mungkin sebab letih kerja kan, baru balik tak tidur lagi. Berikanlah masa untukku mengendang kasih dalam syahdu. Pitchy, tempo dan suara juga tak betul-betul warm up. Dadaku terlepas bayangmu. Saya boleh andaikan tempo, pitching dengan vokal saya tu sebagai gimmick juga untuk pengadil kan. Dan siapakah di antara mereka bintang-bintang karaoke yang akan meneruskan saingan ke peringkat seterusnya? Kita sama-sama tunggu untuk Pujaan Muzik Nescafe. Usia Cik Salina, Masya Allah 47. Tapi vokal anda ada masalah sikit. Jangan tengok, rasa. Agar kau bahagia tiada lagi. Amatur Rahman, lagu kurang sesuai, you off tune. Anda confident tapi vokal anda ada masalah sikit. Ku pasti dikau kan pahami. Suaranya amat lunak, lagu tu mungkin terlalu besar tuntutannya untuk awak sampaikan. Sangat-sangat baik. Saya pun tak berapa tahu pasal lagu ni, tapi
anda memukau semua kat sini. Saya suka mengumpamakan satu persembahan yang baik seperti makanan. Maklum sajalah, ya, faham sajalah. Jadi makanan yang awak hidangkan kepada kami tadi cukup pedas, lemak, manis, masinnya cukup enak. Tetapi wahai punggu, kau tak diagungkan. Bertambah cahaya hidupku, kau janji bersumpah setia. Walaupun ribut melanda, kan bersama. Saya komen dua benda je. Abang ada satu tempo problem dan ada pitching sikit bang. Tapi keseluruhan bagus. Tadi dia mengaku dia kembar I kan? Betul, dia kata comel macam you. Alah. Kak Salina, boleh saya tahu berapa usia Cik Salina? 47. Masya Allah, 47. Suara macam anak dara. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak... Kami sebulat suara memang bersetuju yang bahawasanya penyampaian Cik Sofia ni adalah penyampaian yang sangat jujur. Seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Though I try to resist being last on your list. Nota dan melodi untuk lagu Saving All My Love For You ni berjaya disampaikan dengan baik. So I'm saving all my love for you. Jangan tengok rahsia. Kami sebulat suara memilih pemenang untuk peringkat zon utara ini yang terletaknya dekat mana? Kita kat mana ni? Oh, seberang Jaya, Pulau Pinang. Kerana memang di antara 10 peserta yang telah memasuki peringkat akhir zon, memang sudah terang lagi bersuluh dia sahaja yang layak. Tempat ketiga jatuh kepada Nur Azila Muhammad Ibrahim. Seterusnya merupakan naib juara untuk pujaan muzik Nescafe di Pulau Pinang. Korban Cinta Ziana Zain, terimalah Salina Muhammad Zaidi, pemenang tempat yang kedua. Juara untuk pujaan muzik Nescafe versi Pulau Pinang, penyanyi yang membawa lagu Burung Punggu, betul ya. Sekaligus mewakili Pulau Pinang untuk ke peringkat final nanti yang akan diadakan tidak lama sahaja lagi. Dan beliau sebenarnya akan bersaing dengan juara daripada negeri-negeri yang lain untuk merebut gelaran bintang pujaan muzik Nescafe dan seterusnya akan membawa pulang RM100,000. Debaran sebelum nak umum tu memanglah sangat takut dan hanya Tuhan je yang tahu. Tetapi lepas dah boleh juara, rasa macam ya Allah, rezeki kan, sebab semuanya hebat-hebat. Sebagai wakil Penang, insya-Allah saya akan buat pada final nanti, saya akan buat persediaan yang cukup lah. Semoga saya berjaya. Tepukan kepada Naziatul Azwa Azahan sebagai juara, naib juara Salina Muhammad Saidi dan Nur Azila Muhammad Ibrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Adibah, Nur, Nurul dan Fik. Tepukan kepada juri-juri kita, juga kepada anda semua. Tepukan untuk diri sendiri, come on. Ya. Yeah.
kesemua peserta walaupun tidak berjaya tapi telah menunjukkan kesungguhan masing-masing, itu yang paling penting sekali. Dan kepada anda yang di rumah, nantikan siaran kami minggu hadapan hari Selasa jam 11 malam untuk di lokasi yang lain pula bersama dengan rakan saya Farah Fauzana. Tepukan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.